Kita bertemu kembali dalam channel saya. Kali ini kita buat pintu yang tidak boleh buka dari dalam. Contoh dia seperti ini. Turunkan dulu tingkap supaya senang kita buka dari luar. Macam ini. Kalau kita tutup, lepas tu mula-mula kita buka dia punya untuk tarikan, kemudian kita buka ini, kita punya pin, baru kita tarik. Kemudian kita buka handle-nya. Sudah buka handle, baru kita buka door trim dia, cover. Kemudian kita cek apa punca terjadinya tidak boleh buka di dalam. Kita lihat di sini. Rupa-rupanya terlepas pula daripada lock tersebut. Jadi puncanya hanya terlepas sahaja. Okey, sekarang sudah kita sambung kembali dan lock, baru kita akan cuba. Okey, sekarang kita cuba tutup dan buka. Okey, boleh buka sudah dari dalam. Puncanya hanyalah terlepas penarik dari pinnya. Cukup mudah kan? Okey, sekarang semua benda selesai, baru kita pasang kembali door trim. Okey, sekarang sudah pasang semua. Okey, cuba lagi. Okey, boleh buka, tutup, buka. Okey, selesai.